kita beralih kepada pengertian larian jarak sederhana. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan larian jarak sederhana ini? Larian jarak sederhana merupakan salah satu acara dalam olahraga yang melibatkan jarak antara 800 meter hingga 1,500 meter. Acara ini memerlukan gabungan antara daya tahan aerobik dan kelajuan anaerobik kerana pelari perlu mengekalkan kelajuan tinggi dalam tempoh masa yang sederhana panjang. Dalam acara ini juga, atlet perlu mempunyai teknik pernafasan yang betul, irama larian yang konsisten serta strategi pengagihan tenaga agar mampu menamatkan perlumbaan dengan pantas tanpa kehilangan banyak tenaga sebelum garisan penamat. Oleh itu, program latihan yang sistematik dan terancang amat penting bagi membantu atlet meningkatkan prestasi mereka secara lebih berkesan. Seterusnya kita beralih pula kepada objektif larian jarak sederhana. Yang pertama, untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan keupayaan aerobik kerana membantu atlet berlari lebih lama tanpa cepat penat dengan memperkukuh fungsi jantung dan juga paru-paru. Yang kedua, dapat melatih sistem pernafasan dan juga peredaran darah dengan lebih efisien semasa berlari jarak sederhana. Kerana larian ini nak membolehkan oksigen dihantar dengan lebih baik ke otot untuk mengekalkan prestasi semasa larian dijalankan. Yang ketiga, dapat membentuk disiplin dan kesedaran terhadap kepentingan kawalan kadar nadi semasa latihan kerana dapat membantu atlet mengekalkan intensiti latihan yang sesuai agar tidak berlebihan dan juga mengelakkan keletihan. Bagi acara larian jarak sederhana ini, kami bertiga memilih kaedah latihan jeda. Kaedah latihan jeda merupakan satu bentuk latihan yang menggabungkan aktiviti intensif dengan tempoh rehat atau pemulihan yang dirancang. Dalam kaedah ini, atlet akan menjalani beberapa ulangan aktiviti fizikal seperti larian, lompat ataupun kayuhan dengan intensiti tertentu. Kemudian, berehat secara aktif ataupun pasif sebelum mengulangi semula aktiviti tersebut. Latihan jeda amat sesuai digunakan dalam persediaan untuk acara larian jarak sederhana kerana dapat meningkatkan keupayaan jantung dan juga paru-paru, meningkatkan toleransi terhadap pengumpulan aksi laktik serta meningkatkan daya tahan otot dan juga stamina. Melalui pengulangan dan rehat yang sistematik, tubuh akan menyesuaikan diri dengan tekanan fizikal secara beransur-ansur sekaligus membantu meningkatkan prestasi atlet dari semasa ke semasa. Baiklah, berikut merupakan contoh kaedah latihan jeda. Kaedah latihan jeda bagi larian jarak sederhana iaitu antara 800 hingga 1,500 meter dilakukan dengan larian berintensiti tinggi yang diselang-seli dengan tempoh rehat. Contohnya, pelari melakukan aktiviti 400 meter sebanyak 4 set pada intensiti 70 hingga 85% kadar nadi maksimum. Selepas setiap latihan, pelari berehat secara aktif selama 2 hingga 3 minit dengan berjalan perlahan ataupun jogging secara ringan. Baiklah, berikut merupakan contoh kaedah latihan jeda. Kaedah latihan jeda bagi larian jarak sederhana iaitu antara 800 hingga 1,500 meter dilakukan dengan larian berintensiti tinggi yang diselang-seli dengan tempoh rehat. Contohnya, pelari melakukan aktiviti 400 meter sebanyak 4 set pada intensiti 70 hingga 85% kadar nadi maksimum. Selepas setiap latihan, pelari berehat secara aktif selama 2 hingga 3 minit dengan berjalan perlahan ataupun jogging secara ringan. Seterusnya kita beralih kepada kekerapan dalam melakukan aktiviti larian jarak sederhana ini. Latihan dijalankan sebanyak 4 kali seminggu iaitu pada hari Ahad, Isnin, Selasa dan juga Rabu. Pada hari Khamis, Jumaat dan Sabtu digunakan sebagai hari rehat ataupun hari pemulihan. Latihan dijalankan secara berterusan selama 4 minggu dalam fasa persediaan. Kekerapan ini membantu meningkatkan daya tahan dan prestasi atlet secara konsisten
sambil memberi masa yang mencukupi untuk pemulihan otot. Hai, saya Izzati Bashirah dan saya akan menerangkan masa atau tempoh dan intensiti sesi latihan. Okey, kalau kita tengok kat sini, aktiviti yang kita lakukan adalah larian jarak sederhana. Jarak set adalah 400 meter kali dengan 4 set. Kaedah yang kita gunakan adalah latihan selang ataupun interval dan sasaran intensiti kita adalah 70% hingga 85% kadar nadi maksimum. Kita pergi kepada yang pertama iaitu masa atau durasi bagi set larian. Masa larian per set dia bergantung kepada kemampuan para atlet. Tetapi julat yang saya telah sediakan adalah sesuai untuk tahap persediaan. Okey, kita tengok jarak 400 meter dan intensiti 70% hingga 75% dengan anggaran masa 1.50 hingga 2.10 minit. Dan yang kedua ialah 400 meter dan intensiti dia adalah 80% hingga 85% dan anggaran masa dia adalah 1.35 hingga 1.50 minit. Semakin tinggi intensiti, semakin pendek masa yang diambil. Yang kedua ialah tempoh rehat. Rehat aktif antara set adalah 2 hingga 3 minit dengan berjalan perlahan atau jogging ringan. Tujuan rehat aktif ni adalah mengelakkan penurunan kadar nadi secara mendadak, membantu pembuangan asid laktik dan memastikan pelari bersedia untuk intensiti seterusnya. Dan yang terakhir sekali adalah rancangan sesi latihan lengkap. Untuk sesi latihan ini, saya telah menyediakan satu rancangan lengkap yang merangkumi pemanasan badan, sesi utama dan penyejukan. Jumlah keseluruhan masa latihan adalah antara 25 hingga 30 minit. Pertama, sesi dimulakan dengan pemanasan badan selama 10 minit. Dalam tempoh ini, atlet dia melakukan jogging ringan selama 5 minit untuk meningkatkan suhu badan dan mempersiapkan sistem kardiovaskular. Selepas itu, atlet dia meneruskan dengan 5 minit regangan dinamik bagi mengaktifkan otot dan meningkatkan julat pergerakan. Pemanasan badan ini penting untuk mengurangkan risiko kecederaan dan memastikan tubuh benar-benar bersedia untuk latihan intensif. Seterusnya, latihan ini diteruskan ke sesi utama selama 15 minit yang menggunakan kaedah latihan Jeddah. Dalam sesi ini, atlet menjalankan 4 ulangan larian 400 meter pada intensiti 70 hingga 80% HRMax max. Antara setiap ulangan, atlet diberikan rehat aktif selama 2 hingga 3 minit sama ada dengan berjalan atau jog perlahan. Kaedah rehat aktif ini dia membantu menurunkan kadar denyutan jantung secara terkawal sambil mengekalkan kelancaran peredaran darah. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan toleransi terhadap kerja berintensiti tinggi. Akhir sekali, sesi ditutup dengan penyejukan badan selama 5 hingga 10 minit. Atlet melakukan jalan atau jogging perlahan untuk menurunkan kadar denyutan jantung secara beransur-ansur, diikuti dengan regangan statik bagi membantu otot kembali dalam keadaan rileks dan mempercepatkan proses pemulihan. Secara keseluruhannya, sesi latihan ini dirancang untuk meningkatkan kecergasan aerobik, teknik larian serta kemampuan atlet mengekalkan prestasi pada intensiti sederhana hingga tinggi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fizra Rahimi bin Muhammad Faizal akan memulakan latihan lengkap iaitu larian sederhana. Di dalam larian sederhana ini terdapat saya akan berlari sejauh 400 meter dan diselangi dengan interval iaitu jeda, iaitu rehat untuk memulakan sesuatu perjalanan lain. Di dalam aktiviti ini saya akan berlari selama 4 pusingan ataupun 4 kali dan diselangi dengan jeda. Okey, saya akan mulakan saya punya larian. Stop. Sebelum memulakan latihan ni, saya akan membuat satu senaman ringkas iaitu untuk memberi kelancaran terhadap kaki saya.
Okey, jom kita mulakan sesi latihan kita iaitu larian sederhana. Okey. Okey, pada fasa ini saya akan melakukan iaitu jeda, iaitu rehat sebelum memulakan satu lagi pusingan. Di dalam proses jeda ini, dia adalah satu proses di mana untuk rehat seketika sebelum memulakan satu sesi latihan lagi ataupun sesi larian seterusnya. Ini akan memulihkan tenaga seseorang itu sebelum memulakan sesuatu larian. Dan di sini rate yang kita perlukan untuk kadar nadi ialah antara 75% hingga 85%, iaitu apabila melakukan sesi latihan ini, larian sederhana itu, dia seorang itu mudah untuk berbicara ketika membuat latihan ini. Nanti saya akan menunjukkan satu contoh. Buat cakap. Saya Boleh. melalui rakaman tadi, dia menunjukkan tahap kesederhanaan dalam larian. Ini menunjukkan masa larian itu, ini menunjukkan seorang itu dalam keadaan sederhana dan tidak push dirinya untuk meningkatkan kelajuan. Ini juga dapat menjadikan individu itu semakin spontan, iaitu larian spontan. Di mana larian sederhana ini tidak memerlukan daya yang tinggi kerana itu adalah larian yang santai. Okey, kita masuk kepada kadar nadi latihan. Di dalam kadar nadi latihan ni, antara formulanya adalah 220 ditolakkan dengan umur individu tersebut. Sebagai contoh saya, 220 tolak 19 bermaksud adalah 201. Manakala semasa larian tadi, apabila seorang itu berhenti daripada larian, dia memilih untuk mecek nadinya. Antara tempat nadi yang perlu dicek adalah di pergelangan tangan ataupun yang lebih tepat di leher, iaitu untuk menjadikan ketepatan kadar nadi. Semasa larian tersebut, kadar nadi yang seharusnya ataupun ditetapkan adalah 121 sehingga 152 BPM. Dan di mana semasa individu di fasa jeda, antara puratanya adalah bagi golongan dewasa sihat antara 60 hingga 100 BPM. Manakala bagi atlet ataupun yang individu itu sangat fit, antaranya adalah 40 hingga 60 BPM. Okey, kita masuk kepada maklumat tambahan. Di mana maklumat tambahan ni adalah sebagai tambah dalam suatu larian. Yang pertama adalah seorang individu itu perlulah memakai kasut yang sesuai. Ini juga adalah komponen yang terbaik ataupun media yang penting untuk seseorang itu memilih kasutnya untuk berlari dalam jarak jauh ataupun dalam jarak sederhana. Selain itu, individu tersebut perlulah meminum air yang secukupnya sebelum ataupun selepas untuk meningkatkan tahap tenaga dalam seseorang itu ketika berlari. Seterusnya adalah mengelakkan daripada menjalani latihan semasa cuaca yang terlalu panas. Ini juga akan menyebabkan seseorang itu memudahkan seseorang itu terkena dengan penyakit kerana cuaca yang sangat panas. Seterusnya adalah
seseorang itu perlulah merekod pace mereka untuk sesiasa target seterusnya untuk mencapai pace yang terbaik. Yang kelima adalah memastikan jarak ataupun kawasan yang ditetapkan untuk larian adalah selamat dan rata untuk mengelakkan sebarang kecederaan ataupun kemalangan yang tidak diundang. Yang seterusnya adalah memastikan seorang individu itu menjalani aktiviti senaman terlebih dahulu untuk mengelakkan kecederaan pada kaki dan juga diakhiri dengan penyunyukan badan untuk mengelakkan kekejangan otot semasa selepas larian. Okey, kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan daripada aktiviti larian sederhana ini. Larian sederhana ini merupakan aktiviti kardio yang dijalankan pada intensiti sederhana bagi meningkatkan kecergasan jantung, stamina dan kawalan pernafasan. Aktiviti ini membantu murid mengekalkan daya tahan tanpa terlalu cepat letih serta membina asas kecergasan untuk aktiviti yang lebih mencabar. Dengan mengamalkan teknik yang betul serta mengambil kira jeda rehat yang sesuai, larian sederhana dapat dijalankan dengan selamat, berkesan dan lebih seronok.